Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Aiman Official. So hari ni saya bersama Caca nak makan dodol Garut asli dari Indonesia korang. Betul. Ni ada macam-macam warna, tak tahu rasa apa dia. Korang pernah makan tak dodol Garut ni? Saya tengok kata ada yang cakap sedap. Saya pun tak tahu sebab belum pernah makan lagi. Pada korang itu yang baru masuk channel Aiman Official, jangan lupa untuk like, komen, share dan kakak lonceng bawah. okey. So sebelum kita makan dan rasa ni, mari kita baca doa ni. Okey. Okey. Kita nak rasa satu-satu dulu. Caca jangan makan dulu. Sabar. Ya Pak Su rasa dulu. Sebab Caca belum pernah makan ni tau. Sabar. Nanti kalau... Kenapa pula? Sabar, rasa. Caca belum pernah makan ni. Ya. Tunggu. Kalau Pak Su cakap boleh, baru kau boleh. Su rasa dulu satu-satu. Tak kena. Okey. Dah. Aku sedap ke tak? Sabar dulu. Baru rasa satu, tunggu dulu. Sabar. Takut bahaya. Pak Su makan dulu. Aku bahaya. Iyalah, Caca kan tak belum benar. Kalau Pak Su aman, elok. Berarti untuk Caca pun elok. Ini. Sedap ke tak Pak Su? Tak. Pak Su belum telan, sabar Su. Sedap ke tak? Kalau tak sedap, patutlah tak sedap. Sabar, Pak Su belum rasa dulu, rasa. Rasa kan tu. Tak. Sedap ke tak? Patutlah. Telan lagi belum? Sabar. Sedap. Aman. Jadi Caca boleh rasa. Rasa mana? Tadi Pak Su rasa mana? Ini dengan yang ni. Sekarang Pak Su nak rasa yang ni. Caca tak sabar ke makan? Dodol namanya dodol Garut. Dodol macam-macam ipin-ipin tu. Ini dari Indonesia. Caca belum pernah makan. Ayah. Ini pertama kali Caca makan. Sedap sangat ke Pak Su? Agak bakso sedap. Ini Caca. Coba saya sedap buka. Ni jangan makan. Ni jangan buka. Makan ni dia. Tengah-tengah ni buang lagi. Sedap. Tak. Sedap orang. Plastik ni buang. Buang. Ambil baru. Takut kena makan plastik ke. Buang. Okay. Ambil baru. Sedap korang? Sedap tak? Sedap. Enggak, sedap. Rasa? Lepas tu sekarang je rasa yang ni. Ni sedap. Kan tu lah Tata suka coklat. Ya. Ya, siapa?
Tak tahu rasa apa ni. Dah buka dah ni. Oh bagus. Bagus lah. Oh ya. Aku tak terbuka lah. Melekat. Terbalik. Ke mana? Lah. Oh ya. Patut aku tak jumpa. Nó sedap ni lah. Kita makan simple-simple saja korang. Betul. Betul. Kalau tak suka minat juga. Minat tak sangka pula. Rasa tak suka makan macam ni. Kau? Rasa ni. Oh, rasa merah dulu. Manis ya? Lah, ada lagi tadi. Melekat plastiknya. Coba, plastik pula. Kertas ni. Macam dia makan apa? Oh, macam makan tiga sama. Ya, pasal 4 lah. Plastik kena buang ni. Mantap. Apa yang nak cakap nak? Saya bagi. Tes tangan Oh, Caca minat ke? Suka Caca. Yup. Dah betul buka dah. Ya, bagus lah. Dekat. Ini melekat, ini melekat. Hidup. Sedap. Banyak lagi ni. Jadul gerut. Gerut. Pak Su dah makan aku ni. Dah. 1, 2, 3. Ini 4. 4. Wih. Nak sama dengan Pak Su. Pak Su 5. Hebat dah kau. Suka juga Caca makan. Kalau kena arang dulu kata habis tu. Wah. Itu sedap memang ah. Dia macam ada rasa kopi-kopi kan. Biar kenyang lah. Kalau makan biryani tu kenyang juga lah. Itu kenyang. Kalau makan biryani tu kenyang juga. Ya. Apa? Kenyang. Yang coklat ni tak sedap. Yang sedap hijau, kuning, merah. Buat rasa yang mana yang sedap? Habis juga air. Apa rasanya manis-manis orang banyak. Buat rasa mana yang sedap? Rasa ni.
Caca rasa yang ini sebab Caca yang rumah hijau. Ya. Tengok baju Caca kat luar hijau kan. Betul. Banyak lagi Caca. Nampak Caca pun dah kenyang. Tapi Caca banyak juga makan. Siapa nak kita hantar kat rumah? Satu-satu. Okey, betul. Mula-mula Caca tadi. Sedap ke bakso? Aduh, kasihan pula tengok. Sedap. Aku tadi tengok kau macam ni. Ya. Okey korang, kita dah sampai dekat penghujung rancangan. Saya Alhamdulillah. dan Caca pun dah kenyang. Caca pun dah makan banyak jugalah, dia suka. Terima kasih korang yang dah tengok video saya dan yang dah support. Terima kasih banyak. Semoga kita jumpa di video selanjutnya yang lebih best. Okey korang, bye bye. Bye bye.